Tu imam tayat akhir dah, makcik tua belakang tu atas dalam tabir tak rokok-rokok. Dah kadang-kadang tu pelahang salam. Pada ulama jelas sebut dalam kitab fiqh, walaupun semayang zuhur, semayang asar, salamnya kuat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Barulah makmum tu dengar. Dah slow. Makcik ledah, mak lo, mak ngoh ni duduk gitu. Tu imam balik tau, main badminton. Lawan Tok Bilal. Tok Siok lawan JKK Pipong. Makcik tadi tak salam ni. Dia tak dengar. Tak faham. Nyusah tak orang. Salam kuat lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas. Tahu tak? Baru tu.